Assalamualaikum, Norman. Salam. Awak nak buat apa dengan labu ni? Nak tahu tak? Mestilah. Jom lah, teman saya masak labu ni. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akid. Nama saya Nokman. Selamat datang ke dapur kami. Hari ini kami akan masak periuk labu emas. Bahan utama kita adalah labu. Labu kaya dengan vitamin A dan bagus untuk kesihatan mata. Apabila dimasak, ia akan menjadikan kuah lebih manis secara semula jadi. Bahan kedua kami adalah ayam dan udang. Kedua-duanya merupakan sumber protein yang bagus untuk pembesaran. Sayur kedua yang kami pakai ialah bayam. Bayam kaya dengan zat besi dan membantu kita untuk kekal bertenaga. Paling penting sekali, kita pakai santan, lada putih dan cube ayam. Jom kita mula masak. Norman, ni tak payah potong sekali ke? Tak payah, ini nanti nak jadikan periuk. Okey. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia dan serai. Seterusnya kita masukkan terung dan kacang panjang. Lepas itu tuangkan santan. Seterusnya letak cube ayam dan lada putih. Ya, cukup. Norman, kita lupa masukkan ayam. Masukkanlah sekarang. Wah, harumnya. Labu dah masak. Isinya pun dah masak. Sekarang kita letak bayam dengan udang. Untuk semua terus. Cantiknya hasilnya. Tak sangka kan labu boleh jadi hidangan yang istimewa. Antum dah siap masak ke? Saya dah lapar ni. Mak, jom. Inilah periuk labu emas. Bismillah. Sedapnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.